Assalamualaikum guys. Saya amat simpati dengan apa yang jadi kepada Najib Razak semalam bila mana dia dijatuhkan hukuman 15 tahun lagi dengan 11.83 bilion dia kena bayar. So tuan-tuan dan puan-puan, ini semua adalah, saya tak tahu nak cakap, saya tak boleh komen pasal mahkamah ni. Okey, tetapi apa yang saya boleh katakan sekarang adalah family Najib sudah boleh prepare untuk meminta pengampunan yang penuh Kita nak salahkan orang tu, kita nak salahkan orang ni. Dia banyak orang yang terlibat. Jadi keputusan dibuat di mahkamah, bukan dibuat oleh mana-mana pemimpin politik. Okey. Simpati saya kepada Najib dan ketika dia ditimpa musibah, saya nak minta kepada semua orang janganlah kita gelakkan dia, janganlah kita hina dia. Okey. Maybe dia ada buat kesalahan, kesilapan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, to err is human. Okey. Jadi kita juga kena kenang jasa apa kebaikan yang telah dibuat oleh Najib Razak ni. So daripada kita komen yang bukan-bukan, nak jadi terpaling lawyer, nak jadi terpaling hebat apa semua kan, tak guna. Dan apa nama dia, kepada penyokong-penyokong PH, jaga adab. Kalau tidak kerana Najib Razak, tak jadi kerajaan hari ini. Okey, kenang tu je kan. Itu je kita nak minta. Dan juga kepada penyokong-penyokong UMNO ni, kau nak marah, kau nak tarik sokongan apa semua. Kalau kau tarik sokongan, kau bagi orang lain jadi Perdana Menteri ke apa ke, sama juga. Najib tetap kat situ juga, tak boleh buat apa dah. Okey, jalan terbaik untuk Najib Razak ni adalah family dia mohon pengampunan penuh untuk dia. Habis cerita. Senang. Itu hak dia, sama ada dapat atau tak, itu belakang cerita, tetapi kita kena cuba. Okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.